Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahir Aiman bin Baharin. Hai, nama saya Muhammad Akashah bin Muhammad Syahir. Hai, nama saya Nur Farah binti Mazalan. Pengenalan tentang perkembangan e-sukan. E-sukan atau dipanggil sukan elektronik ialah bentuk pertandingan menggunakan permainan video secara individu atau berpasukan, selalunya di peringkat profesional atau separa profesional. E-sukan diiktiraf sebagai sukan oleh banyak negara. E-sukan juga dipertandingkan dalam tamasya besar seperti SEA Games dan Asian Games. Populariti e-sukan ini ramai dalam kalangan remaja dan pelajar. Hal ini akan mewujudkan pasukan sekolah, universiti hingga ke liga negara. Contoh e-sukan yang terdapat di dalam negara kita adalah PUBG Mobile, Mobile Legends, Dota 2, FIFA dan Valorant. Terdapat beberapa isu utama dalam perkembangan e-sukan. Yang pertama, kekurangan aktiviti fizikal. E-sukan sering menyebabkan pemain menghabiskan masa yang lama di hadapan skrin tanpa melakukan aktiviti fizikal yang mencukupi, yang boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti obesiti, sakit belakang dan lemahnya kecergasan fizikal. Selain itu, ketagihan dan pengurusan masa yang lemah. Ramai pemain e-sukan, terutamanya remaja, menghadapi cabaran membahagikan masa antara permainan, pembelajaran dan kehidupan sosial. Hal ini boleh memberi kesan negatif kepada prestasi akademik dan kehidupan seharian. Seterusnya, kemerosotan minat terhadap sukan tradisional. Perkembangan e-sukan dilihat sebagai penyumbang kepada penurunan minat generasi muda terhadap sukan tradisional yang lebih menekankan aktiviti fizikal dan interaksi sosial bersemuka. Hal ini boleh membawa kepada kepupusan budaya sukan tradisional tempatan. Yang terakhir, masalah mental dan emosi. Tekanan mental, kebimbangan, kemurungan dan masalah emosi yang boleh timbul akibat tekanan untuk berprestasi dalam e-sukan, gangguan tidur serta interaksi sosial yang terhad. Baiklah, seterusnya ialah langkah-langkah mengatasi isu pendidikan jasmani dan sukan dalam perkembangan e-sukan. Seperti yang kita sedia maklum, e-sukan semakin mendapat tempat dalam kalangan pelajar dan belia. Walaupun membawa banyak manfaat dari sudut kemahiran kognitif dan strategi, namun ia juga menimbulkan beberapa cabaran dari aspek kesihatan fizikal dan gaya hidup aktif. Dengan ini, pentingnya untuk kita mencari jalan untuk mengintegrasikan sukan secara bijak dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. Langkah pertama yang dapat kita lakukan ialah mengintegrasi e-sukan dengan pendidikan jasmani. Langkah yang pertama ialah integrasi e-sukan dengan pendidikan jasmani. Salah satu pendekatan terbaik dengan menggabungkan unsur e-sukan dalam kurikulum pendidikan jasmani ini. Hal ini bermaksud kita tidak melihat e-sukan sebagai pengganti sukan fizikal, tetapi sebagai satu komponen tambahan yang boleh digunakan untuk memperkukuhkan pemahaman pelajar dalam aspek taktikal dan strategi permainan. Contoh, dalam kelas pendidikan jasmani, pelajar boleh bermain permainan e-sukan seperti FIFA atau Mobile Legends untuk memahami strategi serangan, pertahanan dan pengurusan pasukan. Selain itu, mereka boleh mengaplikasikan strategi yang dipelajari dalam aktiviti fizikal sebenar. Seperti dengan permainan FIFA, mereka boleh aplikasikan dalam permainan bola sepak ataupun bola jaring. Ini bukan sahaja dapat meningkatkan minat pelajar, malah
dapat membantu mereka membuat sambungan antara dunia maya dan dunia sebenar dalam konteks sukan. Selain itu, e-sukan juga boleh dijadikan insentif untuk galakkan pelajar lebih aktif secara fizikal. Sebagai contoh, sekolah boleh menetapkan syarat bahawa hanya pelajar yang hadir dan aktif dalam semua sesi pendidikan jasmani sahaja yang layak menyertai kelab e-sukan atau pertandingan yang berkaitan dengan e-sukan. Dengan cara ini, pelajar akan lebih terdorong untuk kekal aktif secara fizikal demi mendapatkan peluang untuk beraksi dalam dunia e-sukan. Langkah yang kedua, galakkan gaya hidup aktif untuk atlet e-sukan. Kita perlu memberi penekanan kepada gaya hidup aktif dalam kalangan atlet e-sukan. Antara salah satu cabaran utama dalam e-sukan ialah tempoh masa yang panjang dihabiskan di hadapan skrin yang boleh menjejaskan kesihatan fizikal jika tidak dikawal secara baik. Langkah praktikal yang boleh diambil ialah dengan menjadualkan sesi senaman wajib untuk pemain e-sukan. Sebagai contoh, pelajar yang terlibat dalam program e-sukan, mereka perlu hadir ke 3 sesi senaman ringan setiap minggu sebelum latihan atau semasa pertandingan e-sukan bermula. Senaman ini boleh merangkumi aktiviti seperti regangan, senaman kardio ringan atau aktiviti permainan kecil yang lain. Selain itu, ia juga penting untuk memperkenalkan sesi pemulihan dan rehat, terutama selepas pertandingan yang panjang, terutamanya selepas pertandingan yang dimain oleh pemain tersebut. Aktiviti fizikal ringan seperti berjalan kaki, yoga atau bermain dengan rakan-rakan boleh membantu badan pulih dengan lebih baik dan mengurangkan risiko kecederaan atau keletihan yang lampau. Kita juga boleh memperkenalkan senaman pernafasan dan sesi meditasi bagi membantu pemain menguruskan stres dan tekanan mental yang dialami dalam pertandingan yang kompetitif. Aktiviti ini dapat meningkatkan fokus, ketenangan dan kawalan emosi sekaligus dapat membina daya tahan mental dalam kalangan pemain. Langkah yang ketiga ialah memberi tumpuan kepada pendidikan dan kesedaran tentang kepentingan keseimbangan gaya hidup sihat dalam era digital. Pihak sekolah dan komuniti pendidikan boleh melaksanakan kempen kesedaran yang memberi tumpuan kepada kesan negatif jika seseorang terlalu fokus kepada dunia digital tanpa mengambil kira kesihatan fizikal. Kempen ini boleh dijalankan dalam bentuk ceramah, pameran, bengkel dan sebagainya. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mengadakan program kesihatan khas untuk pemain e-sukan seperti pemeriksaan kesihatan secara berkala, ceramah pemakanan yang sihat dan latihan pengurusan masa. Dalam dunia digital ini, mesej kesedaran ini juga harus disampaikan melalui saluran yang paling dekat dengan pelajar, iaitu melalui media sosial dan platform digital. Sebagai contoh, pelajar boleh
menghasilkan video atau konten kreatif seperti TikTok, Instagram atau YouTube yang dapat mempromosikan gaya hidup sihat untuk pemain e-sukan. Ini bukan sahaja dapat mendidik tetapi juga turut melatih pelajar menggunakan kemahiran digital secara positif. Polisi dan garis panduan dalam e-sukan. Kementerian perlulah menyediakan garis panduan penglibatan e-sukan di sekolah. Antaranya ialah menstrukturkan penglibatan pelajar. Tanpa garis panduan yang jelas, penglibatan pelajar dalam e-sukan boleh menjadi tidak terkawal. Garis panduan boleh menetapkan waktu bermain yang sesuai bagi mengelakkan ketagihan pada pelajar. Keseimbangan antara akademik dan aktiviti e-sukan, contohnya melalui jadual latihan yang tidak mengganggu waktu pembelajaran. Tahap kelayakan akademik minimum untuk menyertai pasukan e-sukan sekolah bagi tidak mengganggu prestasi akademik pelajar. Yang kedua, aspek kesihatan dan keselamatan. E-sukan melibatkan waktu skrin yang panjang dan ini boleh memberi kesan kepada kesihatan pelajar. Garis panduan harus menekankan kepentingan rehat berkala, postur yang betul dan saringan kesihatan berkala. Selain itu, had masa permainan e-sukan di institusi pendidikan adalah satu elemen penting dalam memastikan pelajar dapat menyertai aktiviti ini tanpa menjejaskan perkembangan akademik, kesihatan dan sosial mereka. Akhir sekali, mewajibkan penyertaan dalam aktiviti fizikal untuk pemain e-sukan pelajar adalah langkah yang sangat wajar dan strategik demi memastikan kesihatan menyeluruh serta keseimbangan dalam gaya hidup mereka. Yang pertama, menangani gaya hidup tidak aktif. Pemain e-sukan cenderung iaitu duduk untuk tempoh yang lama, kurang bergerak, yang boleh meningkatkan risiko masalah kesihatan seperti obesiti, sakit sendi atau penyakit kardiovaskular. Aktiviti fizikal yang wajib seperti senaman ringan, larian atau sukan lapangan dapat melancarkan peredaran darah, meningkatkan kecergasan fizikal dan stamina yang juga membantu prestasi dalam permainan kompetitif. Seterusnya, kerjasama strategi melibatkan kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Belia dan Sukan, industri e-sukan serta mewujudkan program pembangunan atlet seimbang fizikal dan digital. Rumusan bagi e-sukan. Perkembangan e-sukan bukanlah menjadi satu ancaman tetapi peluang. E-sukan semakin diterima sebagai satu bentuk pembangunan bakat dan kerjaya baharu. Ia membuka peluang kepada pelajar untuk terlibat dalam industri, teknologi dan hiburan digital secara positif. Dengan langkah bijak, kita boleh seimbangkan kemajuan teknologi dan kesihatan pelajar. Melalui dasar yang seimbang, pelajar boleh terlibat dalam e-sukan tanpa mengabaikan kesihatan fizikal dan akademik. Kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa dan agensi berkaitan sangat penting. Pendidikan jasmani dan e-sukan boleh saling melengkapi. Aktiviti fizikal dalam pendidikan jasmani membantu mengekalkan kecergasan pemain e-sukan.
Gabungan kedua-dua elemen ini membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi dan sosial. Usaha dengan